Allahu 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 Allah Allahu Allah. Setelah kita kahwin, kala promosi pada orang sunat aulim walau bisyah, kala tak bahas orang. Kala nak kahwin, kala menikah kah? Aulim. Artinya promosikan, pegah bak umat, bertepa bahalayak, walaupun dengan tabi makan sabuh kambing. Kauri. Jadi aulimnya artinya apa? Sebarkan, berikan, maklumkan. Atau tak nak pegah maklum, tak nak beri maklumat kepada syarak, baik pegah mentang, bikauri. Yang kerja ditanya, atau nama undang orang rumah, atau bak orang Acehnya, menyokong kerja rumah, ia sabar juga, walau ia putih pada jauh. Hantuk ate tegak mujamai, menyohan tabi, mutabah teguk ia. Hana pula kan menyawai jika kepegah, apalagi kata tayut ja. Langkah rumah, hainyo lon tuan cibaru nunggu murah yo. Ya nak mungkin tu rumah duduk mentang. Kan kalian yang datanya menukang kalian apa jawabu, pandai lagi nyam pertanyaan. Iran kan haik ni bu, kan lagi nyan, udah cek lagi nyan. Menyokan haik ni bu, berarti tanya tak nak jawab, hendak mangan. Jadi idan kan haik ni bu. Idan kan kali kauri kan katron. Menyonyan pertanyaan pandai lagi bu nama itu. Yang kedua apa? Aulim maklumkan, sebarkan bahawa kamu bersyukur kerana kamu temung jodoh. Aulim. Mana aulim? Hei syara-syara mandum-mandum pegahnya perumah lun. Bagian yang doa mandum. Nak ucapkan barakallah ke kamu, bergebi keberkahan di Allah dengan darah barunya. Yan ban. Kahaele kiban aulim nyan puja pegau pasai. Puek tu ndak nyan tu kan me. Nya ibu gele. Pul ge nyan cara aulim. Kau undang bak katanya. Kon jak me purumah pelemah baru. Tengok tak me kai tu pu. Nyan darah baru gele. Nyan gantoi kam ningai urutnya. Kai tu pu dia urut. Itanya kan pun tak kai. Ada kedua kan nam dah tu pu beli. Kedua usah bancin. Aulim cin. Baru adil katanya menyopon tak boleh lemah. Ubut tak boleh lemah. Walaupun lemah inang, lemah pun lemah gam. Ada yang kelai. Lemah cik. Bertaban lemah. Walaupun lemah pijut. Lemah sakit. You cik. Puna aulim. Itanya ada aja kan. Yang mutanut pun dia nyan. Tak lintutan. Jak ju dua dia krong-krong kabeh. Dah dapat aja teng mau lintut Tuhan. Karena beda je Tuhan dengan mudah. Orangnya karu belum kahwin dua yang kebah anak aulim. Ya. Hana beri pengetahuan kepada orang lain tengam. Yang ni akibat anak aulim. Kenapa kan temakut berapa rumah pun? Inilah termasuk masyarakat manusia takut sama isteri di akhir zaman. Tak pegah dalam TV orang takut sama isteri. Udah mau kahwin dua mah dia temakut ke rumah pun tu. Rancana pun tunah tapi mutham. Aulim ngabet terjadi tuma. Makna aulim undang syarat-syarat temandum. Walaupun tak bawa kameng kauri. Walaupun tak bawa kameng. Menyaik tak boleh mak alhamdulillah. Yang kedua menancit kan bak anak pun dan kan bak perumah pun yang aulim. Ubena perumah aulim. Itanya tantang yang bak kahwin pun tak kan. Kahwin kedua anak lihat aulim talah. Kan anak raya bubut. Nyum mana? Musabah mana? Anak menteri awak yang kedua. Orang jeput bawah lemah apapun. Dia. Tapi ada lagi yang pengen perumah pun walaupun aulim ngaji pun lemah walaupun sabah mana itu pun pengen heci nah. Hinan hana terbuka kan. Kala tu pun dia orang nyu perumah lon doa hamba telah ke menduk. Toto yang menumpak syarat kaum kerabat teman akrab dan semuanya kata pegah kata bikanuri UBB segala macam maka selanjutnya jalanilah rumah tangga itu.